kata periksa korang berapa? Pendidikan Islam. Saya kosong je. Kau pendidikan moral? Saya 96. Semua. Waduh. Mana kata periksa kau? Kat kelas. Weh, dah nak habis masa. Jom naik kelas jom. Jom lah. Daripada kelebaran. Fahad, awak okey? Sejak kebelakangan ini, awak nampak lain. Yelah, awak nampak lain. Saya okey. Saya tak tahu apa yang awak sedang lalui. Tapi saya sudi dengar kalau awak nak berkongsi. Saya tak apa-apa. Nak tahu awak pergi bilik kaunseling. Mana tahu ia dapat membantu awak. Betul tu, kita harus mencuba. Boleh? Kadang-kadang, seseorang itu hanya memerlukan seseorang yang sudi mendengar. Dari paparan cerita tadi, apa yang perlu kita pelajari? Self-harm. Ianya memang berlaku dan ada di antara kawan-kawan kita yang sedang mengalaminya. Kadang-kadang, senyuman bukanlah tanda seseorang benar-benar gembira. Ada yang menyimpan kesedihan tanpa sesiapa mengetahuinya. Saya masih lagi tak faham lah. Apa itu self-harm ya? Self-harm ialah mencederakan diri sendiri. Contohnya adalah seperti mencubit, memukul diri sendiri, mencabut rambut secara berulang dan sengaja mencederakan diri sendiri. Oh, baru saya faham. Jom kita melihat tanda-tanda orang yang tertekan. Yang pertama, sering kelihatan sedih atau murung. Yang kedua, mudah marah atau cepat berubah emosi. Yang ketiga, suka menyendiri. Yang keempat, hilang minat terhadap aktiviti yang disukai. Yang kelima, sukar meluahkan perasaan. Yang keenam, perubahan tingkah laku secara tiba-tiba. Self-harm berpunca dari banyak faktor, antaranya ialah tekanan emosi, tekanan di sekolah, masalah keluarga, buli dan banyak lagi. Jika anda atau akak anda sedang bergelut dengan tekanan, jangan menghadapinya bersendirian. Berjumpa dan bercakaplah dengan ibu bapa, guru kaunseling dan orang dewasa yang dipercayai. Salam, cikgu. Salam. Kami nak bertanya tentang self-harm. Bolehkah cikgu kongsikan? Boleh. Soalannya, okey, siapa nak tanya dulu? Apakah yang dimaksudkan tentang self-harm, cikgu? Okey, kalau kamu nak tahu, self-harm adalah kita mencederakan diri kita seperti mencalar tangan. So, maksud self-harm tu, orang macam contohnya murid yang tidak dapat kawal emosi dia, yang tidak tahu cara mengurus kemarahan dia. So, dia akan buat apa? Dia akan mencederakan diri dia untuk melepaskan emosi dia. Itu dikatakan sebagai self-harm. Faham? Apakah yang dimaksudkan tentang self-harm, cikgu? Okey, kalau kamu nak tahu, self-harm adalah kita mencederakan diri kita seperti potong tangan, kita panggil apa? Mencalar tangan. Lepas tu kita patahkan tangan kita. Ada beberapa jenis macam tu. So, maksud self-harm tu, orang macam contohnya murid yang tidak dapat kawal emosi dia, yang tidak tahu cara mengurus kemarahan dia. So, dia akan buat apa? Dia akan mencederakan diri dia untuk melepaskan emosi dia. Itu dikatakan sebagai self-harm. Faham? Apakah tanda-tanda seorang mungkin mengalami masalah emosi?
Okey, kalau kita lihat tanda-tanda orang yang mengalami masalah emosi, mereka akan sentiasa bersendirian, muka macam muram saja. Dan mereka tidak suka bergaul dengan orang, suka duduk dalam bilik sendirilah. Mereka tak nak bergaul, muka sedih, kadang-kadang dia tak nak makan, rasa macam Asyik nak menangis saja. Kita tanya simple soalan pun dia rasa marah. Itulah tanda-tandanya bila dia mengalami masalah emosi. Okey, ada lagi? Saya. Okey. Apakah yang perlu dilakukan jika kita mempunyai rakan yang bersedih atau tertekan? Okey, kalau rakan kita rasa sedih sebab awak sebagai pemimpin dan murid biasa pun boleh jadi macam kaunselor. Kita kena sedia mendengar apa duaan dia. In case dia datang jumpa awak, saya ada masalah macam gini. Awak kena sedia mendengar apa yang dia nak cakap. Mungkin dia akan kongsikan perasaan dia, emosi dia. Mungkin dia kena bully atau dia ada masalah keluarga. Apa-apa masalah pun dia nak datang jumpa dengan awak, dia percaya awak. So dia percaya kamu dengar masalah dia dan kamu bagi semangat untuk dia dan bawa jumpa dengan guru kaunseling supaya kami dapat bantu murid tu daripada mencederakan diri dia. Faham? Faham? Next. Bagaimanakah kita boleh menjaga kesihatan emosi setiap hari? Okey, kalau kita nak jaga emosi kita, kesihatan mental kita, yang paling penting, simple saja, solat. Solat boleh menguatkan emosi kita, pemikiran kita, semangat kita. So, kita kena solat 5 waktu. Awak sebagai Islam, umat Islam kena solat. Kalau murid-murid, mereka kena sembahyang seperti diajarkan oleh ibu bapa mereka. Masa solat, kamu doalah, kamu berikanlah kesejahteraan pada diri saya. Tolonglah bagi semangat untuk kawal emosi saya, kawal perasaan saya. Itu satu doa. Yang kedua, kita berkongsi perasaan kita dengan kawan. In case kalau kita ada masalah, kalau awak ada masalah, kongsi dengan kawan awak. Saya ada masalah macam ni. Boleh tak bagi idea? Kita kongsi. Kalau tak percaya, kawan, percaya pada cikgu. Percaya pada ibu bapa awak. Bincang dengan mereka. Baru kita akan dapat solusi tentang masalah yang kita hadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena bersenam. Kita aktif dalam senaman, aktif dalam co-curriculum. So, kita tak ada masa nak fikir masalah kita. Sebab kita dah luangkan masa kita dalam aktiviti-aktiviti yang berfaedah. So, emosi kita sentiasa dalam kawalan kita. Faham? So, inilah cara-caranya untuk kita kawal emosi kita. Sama-sama. Kerana meluangkan masa dengan kita orang dan jawab soalan yang kita orang tanya. Okey.